Ini ialah ayam Leghorn, jambul single yang tegak ke atas dan kaki kuning yang tiada bulu dan muka yang merah serta telinga putih, berasal dari Itali. Kalau yang ni? Baik, dari segi bentuk badannya yang lebih besar dari ayam tadi dan cuping telinga berwarna merah serta warnanya yang merah gelap ni. Ini ialah ayam Rhode Island Red yang berasal dari Amerika. Tapi nak dapatkan ayam ni, mereka juga guna ayam dari Malaysia. Yang ini? Dua jenis ayam tadilah yang menjadi bakal utama dalam pembiakan ayam telur di dunia. Contohnya ayam Isa Brown ni ialah salah satu dari anak-anaknya. Ramai penyelidik dari pelbagai negara yang berjaya hasilkan ayam telur dari dua induk ayam tadi. Contohnya kalau Isa Brown dihasilkan oleh Perancis, manakala Lohmann Brown pula oleh orang Jerman. Dan boleh jadi telur yang korang makan tu ialah telur ayam Isa Brown dan dari telur adiknya Lohmann Brown ini. Okey, sekarang Atuk nak cerita sesuatu yang mungkin korang belum pernah dengar. Isa Brown dan Lohmann Brown sebenarnya ada lagi 4 adik-beradik, iaitu Shaver Brown, Highline Brown, Bovens Brown dan Novogen Brown. Dan rupa pun lebih kurang sama je, tapi ada rahsianya. Sebenarnya ada campuran beberapa lagi bakal ayam yang berbeza. Dan strain ini tidak diberitahu kerana dianggap sebagai rahsia syarikat. Sebab tu kalau orang cuba nak tiru atau buat sendiri ayam Isa Brown contohnya, tak akan jadi atau dapat yang sama. Kita kena juga beli anaknya dari pembekal mereka. Sebabnya ada rahsia di sebalik mata.